Okey, untuk cara guna Phantom 5 A5 ya. Aku jenuh duk tekan tak function kan. Rupa-rupanya dekat sini ada satu tempat rata ni guys. Ada tempat yang rata, kau kena sentuh macam ni guys. Pam. Tekan lama untuk dia on dalam 3 saat. Bila dia dah on, kau boleh tengok. Untuk kau nak naikkan volume, kau kena tekan 3 detik macam ni guys. 1, 2, 3. Dekat situ dia akan bunyi, kau akan dengar tut tut tut. So volume akan naik. Untuk kau nak slowkan volume, kau kena tekan yang sebelah lagi. Dia dua lah, satu naik, satu turun. Sama juga, kau kena tekan 3 detik. Tut tut tut. Dia akan turun. So untuk kau next, contohlah kau bosan dengan lagu tu kan, kau nak next. Kau boleh tekan untuk sebelah kanan fast forward ataupun dia next ke depan. Kau kena tekan 2 kali guys. Tempat yang sama. Tut tut. 2 kali. Okey, kau nak previous, kau kena guna yang sebelah lagi. Tut tut. Itu macam. Untuk kau nak bercakap dengan AI Google, kau kena tekan lama sikit. Nanti dia sampai kau akan bunyi tut. Nanti dah lepas. Bila bunyi tu kau lepas. So itu dia guys, cara guna A5 JBL Phantom. Klik beg kuning kerana harga dia setengah promosi dan anda patut beli.